Dunia hari ini memerlukan individu yang bukan sahaja memahami Islam tetapi mampu mengamalkannya secara seimbang dalam kehidupan, kerjaya dan masyarakat. Sijil Pengajian Islam Lanjutan dibangunkan untuk melahirkan peserta yang memiliki kefahaman Islam yang komprehensif, seimbang antara teori dan praktikal. Hasil kerjasama Open University Malaysia OUM dan Pertubuhan Ikram Malaysia. Ikram menjadi NGO pertama menjalin kerjasama akademik dengan OUM. Program ini ditawarkan oleh Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan dengan penekanan mendalam terhadap pengajian Islam berasaskan nilai. Dikendalikan pula oleh tenaga pengajar yang berpengalaman dalam bidang pengajian Islam. Pembelajarannya fleksibel, semuanya dalam talian sesuai untuk anda yang bekerja atau mengurus keluarga. Antara modul-modul yang ditawarkan termasuklah pengantar ulumul Quran, pengantar usul fiqh, kaedah fiqh, pengantar ulumul hadis, asas-asas ilmu Islam, pengantar fiqh ibadah, fiqh kehidupan serta pengantar akidah. Modul-modul ini dibangunkan oleh kumpulan pakar dalam bidang pengajian Islam. Lebih menarik, tiada syarat kemasukan. Tempoh pengajian bagi setiap modul hanyalah selama 3 bulan. Lepasan Sijil Pengajian Islam Lanjutan juga berpeluang melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Pengambilan dibuka pada Januari, Mei dan September 2026. Jom daftar beramai-ramai sekarang di selplus.oum.edu.my.